Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Video ini menerangkan proses penghantaran dokumen perjanjian kontrak. Klik pada menu perjanjian kontrak. Klik butang maklum balas dokumen perjanjian kontrak untuk status belum selesai. Halaman maklum balas dokumen perjanjian kontrak dipaparkan. Klik ikon mata untuk melihat dokumen kontrak. Klik butang terima atau tolak untuk dokumen kontrak. Apabila klik terima, butang hijau akan keluar pop-up ulasan. Anda boleh masukkan ulasan jika ada dan klik simpan. Status berubah kepada selesai. Apabila klik tolak, butang merah akan keluar pop-up ulasan. Anda boleh masukkan ulasan dan muat naik dokumen lampiran. Kemudian, klik simpan. Status berubah kepada menunggu pengesahan. Seterusnya, klik butang muat naik fail untuk muat naik dokumen yang diperlukan. Status berubah kepada menunggu pengesahan. Dokumen anda telah berjaya dihantar dan akan disemak oleh pihak DBKL.